Okey semua, balik kerja penat-penat nak makan apa, kita makan mi gaul lah, bakmi. Bakmi dengan simple roasted beef, okey. Lembu bakar yang simple. Okey, untuk orang bujang, mari semua kita lihat. Okey, pertama sekali kita kenalah celur mi tu. Bila dah celur, kita toskan dan kita letak kat dalam mangkuk. Lepas tu kita tumis pula. Goreng bilis halus, jangan bilis kasar. Kalau bilis kasar susah nak rangup, okey. Lepas tu kita masukkanlah bilis tu dengan minyak-minyak dia sekali dalam mi. Lepas tu taruh kicap sikit, gaul-gaul-gaul. Lepas tu inilah masanya untuk kita bakar daging. Okey, kita sear daging tu sampai dia brown, sampai dia coklat-coklat perang. Lepas tu bila dah sear macam tu, kita masuk dalam aluminium foil, bungkus elok-elok. Satu side tu kita bakar dalam 8 minit, lepas tu kita flip 8 minit lagi, total 16 minit. Macam tu lah. InsyaAllah dapat daging yang medium rare. Tapi kalau itulah, okey.